Korang nak combo premium, combo bangsawan, combo setup clean, bawah RM5,000, korang tengok video ni sampai habis. Ciao. Okay guys, hari ni kita ada setup combo premium, combo bangsawan, combo setup clean. Korang akan dapat apa? Korang akan dapat cover set LTD full matte black. Okay, stiker tak tanam lah untuk cover set ni sebab dia matte. Fitting dia memang cun-cun. Saya add on dengan korang cap carbon hitam twill, baru lawa. Okay, item seterusnya kita bagi hot item dekat kedai kita. Inner hitam kilat diamond original HLY full set. Korang akan dapat A to Z. Sampan bawah, cover rantai, cover exhaust. Fitting dia jangan cakap memang merelip. Korang motor dah nampak bangsawan tapi pakai bahan rasa special standard, lemah. Ni saya bagi fork leg Espada dah lowet 1.5 inci. Saya bagi sekali mono MRU. Ada dua saiz, 205 dengan 203 untuk korang. Okay guys, untuk sporim pula saya bagi sporim Haji Racing Alpha R. Warna dia warna merah candy. Saya bagi sekali disc RSB Gaffer. Saya bagi sekali Brembo M3. 4 port tau. So untuk bahagian belakang kita bagi disc RSB 5 lubang. Saya bagi sekali Brembo M3 4 port juga. Sistem dah lawa, takkan pakai hose standard. Ni saya bagi hose brake depan 90mm warna merah by RS8. Saya bagi sekali master pump Superfly, baru lawa. Ni saya bagi sekali hose brake belakang 60cm warna merah juga. So item yang saya add on kat korang, saya bagi cap arm adjuster by Race Boy. Saya bagi sekali cover sprocket depan full CNC by RSB. Saya bagi sekali sprocket guide full CNC untuk korang. Last sekali saya bagi spoiler color merah, baru kena dengan cover set. Item terakhir saya bagi skru full set Salaya original Vietnam. Korang tak payah pening-pening nak pakai skru apa, nak cari skru apa. Washer merah ni memang kena dengan cover set. Okay guys, untuk combo ni berapa saya nak bagi kat korang? Saya bagi dengan harga RM4,955, siap pemasangan dan siap post. Sabah, Sarawak, tak ada masalah. Okay? Kalau korang berminat dengan combo ni, korang boleh walk in saja di Suria Garage Setia Alam. Okay? Jangan lupa like, follow, comment and share. Korang nak tengok combo apa pula lepas ni? Korang boleh komen dekat bawah.